Assalamualaikum. Bersama saya Siti Aisyah Alifah binti Muhammad Azri akan mengulas buku yang bertajuk Edison, Aku Tetap Juara. Buku ini mengandungi 128 halaman muka surat. Buku ini ditulis oleh Choi Pei Yong dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Edison seorang bersemangat tinggi dan rajin berlatih. Tidak mudah berputus asa walaupun diuji. Dan seorang yang yakin diri dan gigih mencapai kejayaan. Buku ini mengisahkan tentang seorang kanak-kanak bernama Edison yang sangat aktif dan berbakat dalam sukan, khususnya acara larian. Dalam cerita ini, Edison berusaha keras untuk mengekalkan gelarannya sebagai juara, walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran dan saingan yang hebat. Edison bukan sahaja diuji dari segi fizikal, tetapi juga emosi apabila ada rakan-rakan yang mempersoalkan kejayaannya atau cuba menjatuhkannya. Namun begitu, Edison tetap positif, berusaha bersungguh-sungguh dan membuktikan bahawa kejayaan bukan sekadar kemenangan, tetapi semangat tidak mudah menyerah kalah. Nilai dan pengajaran yang boleh diambil antaranya ialah kejayaan datang melalui usaha yang berterusan dan kepercayaan pada diri sendiri. Kita tidak perlu takut pada saingan. Sebaliknya, jadikan ia sebagai motivasi untuk berjaya. Jangan mudah terpengaruh dengan kata-kata negatif orang lain. Akhir kata, apa yang boleh dijadikan tauladan adalah kita tetap juara apabila kita buat yang terbaik walaupun mungkin tidak menang dari segi mata. Sekian, terima kasih.